Ada orang tak faham fatwa yang diwartakan dengan fatwa yang tak diwartakan. Doktor terangkan sikit dalam 5 minit. Fatwa yang diwartakan adalah fatwa yang boleh dikuatkuasakan dari sudut undang-undang. Dia bukan hanya untuk garis panduan dan nasihat, tetapi dia juga boleh dikuatkuasakan dari sudut undang-undang. Jadi kalau kita ambil contoh kan, Fatwa Negeri Sembilan yang diwartakan pada tahun 2022, ya, tuan-tuan boleh tengok bagaimana Kerajaan Negeri Sembilan ataupun Jabatan Mufti Negeri Sembilan contohnya menyatakan contohnya, ya, diwartakan 25 Februari 2022. Dia kata aliran dan dakwah Wahabiyah adalah bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya, antaranya menolak dan menyesatkan pendekatan tauhid sifat 20. Kita tengok siapa yang mengemeh-emehkan tauhid sifat 20 tu, kalau ikutkan fatwa ni mempunyai ciri Wahabi, jelas Wahabi. Mensyirikkan tawassul, tabarruk, yang kemudian mendakwa pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatwa ni nak warta 2022, tetapi prosesnya tuan-tuan telah mengambil masa yang sangat lama. Saya sendiri membentangkan di hadapan Jawatankuasa Fatwa tahun 2012. Saya bentang tahun 2012. Fatwa keluar 2015. Warta 2022. Jadi ini bukan benda main-main. Dia bukan benda main-main. Perkara ini telah dibincang dengan teliti, dengan sumber-sumber fakta dan sebagainya. Maka pihak Jabatan Kuasa Fatwa telah mengambil keputusan. Dan kita dah sebut keputusan fatwa ni menyelamatkan. Dan tak perlulah kita kata orang awam masuk perdebatan yang mereka sendiri sebenarnya tak boleh nak berdebat. Orang yang tidak belajar ilmu agama secara kukuh, sistematik, dan tak boleh buka kitab dan tak boleh menyemak, bahkan sebab Wahabi ini terkenal dengan menipu kata-kata para ulama, mengubah kitab dan sebagainya. Saya boleh kata tuan-tuan, pengkajian saya ni ataupun pengalaman saya mengkaji perkara ni, terutamanya di peringkat awal, memang sangat confusing. Memang sangat, saya banyak tawakuf. Kita nak pergi kepada confusing tu selepas sesi kedua. Cuma kita nak kata penutup sebagai berkenaan dengan fatwa ni, sebenarnya kita nak kata orang awam nak kaji sendiri tak boleh. Kalau dia nak ikut tokoh dia, risaunya tokoh dia tu Wahabi. Betul. Banyak ajaran sesat yang meninggalkan autoriti agama kerana nak ikut tokoh. So kita kata ikut fatwa. Fatwa tidak ada kaitan dengan politik, fatwa tak ada kepentingan, fatwa untuk menyelamatkan umat Islam. Maka sebab itu untuk orang awam ikut sahaja fatwa. Seperti di Negeri Sembilan kita ada fatwa, alhamdulillah.